Kalau kita dapat duit banyak sekedebu, macam yang pekerja Petronas dapat MSS tu, bagaimana kita nak uruskan duit tu dengan efisien? Secara lazimnya saya nampak ini, walaupun dapat duit VSS atau MSS, kebarangkalian duit ini habis sangat-sangat tinggi. Antara sebabnya adalah sebelum VSS atau MSS diagihkan kepada staf-staf, apa yang terpaksa dilakukan adalah staf tersebut kena bayar cukai untuk duit tersebut. So, andaikan Encik Ali dia mungkin dapat wang MSS sebanyak 10 bulan, tetapi sebelum dia dapat duit tersebut, dia kena bayar cukai. Dan selain daripada itu, kalau Encik Ali tak teliti dan tak rapi dengan cara dia belanjakan duit, seperti yang saya kata, dia boleh habiskan duit. So, saya bagi lagi satu contoh lah. Dulu saya teringatlah ada dua grup kawan-kawan saya. Satu, selepas mereka dapat duit VSS, mereka pergi joli. Dan apa yang telah berlaku adalah duit tersebut habis dengan sangat-sangat cepat. Selain daripada itu, saya ada lagi satu grup di mana mereka lebih cermat dengan cara mereka belanjakan wang, dan dengan itu duit VSS atau MSS boleh bertahan untuk jangka masa lama. So, apa yang saya sarankan, sebaik saja dapat duit VSS atau MSS, apa skill yang penting belajar adalah bagaimana menguruskan wang. Itu skill yang sangat-sangat penting. Dan jika kamu nak belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, saya telah tulis buku yang berada di beg kuning kat bawah.